நடந்தால் ஆறு, எழுந்தால் அருவி, நின்றால் கடலல்லோ. சமைந்தால் குமரி, மணந்தால் மனைவி, பெற்றால் தாயல்லோ. சிறு நதிகளே, நதியிடும் கரைகளே, கரை தொடும் நுரைகளே, நுரைகளில் இவள் முகமே. Selamat datang ke episod istimewa pada hari ini. Malaysia kaya dengan keunik alam. Salah satu keunik ialah mata air panas semula jadi. Mata air panas semula jadi? Anda pernah dengar tak? Air panas semula jadi ialah sumber air yang muncul dari bawah tanah dengan suhu yang lebih tinggi daripada suhu persekitaran. Kebanyakan mata air panas boleh ditemui di kawasan yang mempunyai aktiviti gunung berapi atau patahan geologi. Yang lagi menarik ialah air yang keluar dari sumber ini sering mengandungi mineral seperti sulfur, kalsium dan radium yang dipercayai mempunyai manfaat kesihatan. Jadi, nak tahu tak sekarang saya berada di mana? Tada! Betul, saya berada di salah sebuah bandar terkenal di negeri Baling Kedah, iaitu Baling Kedah. Hari ini kita akan meneroka sejarah keistimewaan air panas Ulu Legong, destinasi di terkenal Baling Kedah. Air panas Ulu Legong menjadi tumpuan pengunjung sejak tahun 1998 apabila ia dikembangkan sebagai pusat rekreasi. Mata air panas ini berasal dari bawah tanah di mana air yang dipanaskan oleh aktiviti geotermal naik ke permukaan membentuk kolam-kolam dengan suhu antara 38 darjah Celsius hingga 49 darjah Celsius. Wow, panasnya. Pada awalnya, kawasan ini hanya dikenali oleh penduduk setempat sebagai tempat berendam. Namun, selepas beberapa kajian mendapati bahawa kandungan mineral dalam air ini mempunyai manfaat tersendiri, pihak berkuasa tempatan membangunkan kawasan ini sebagai lokasi tarikan pelancongan dengan menyediakan kemudahan seperti bilik persalinan dan tempat duduk. Ramai yang percaya bahawa air panas semula jadi ini membantu meredakan leguh badan, meningkatkan peredaran darah dan mengurangkan tekanan. Tidak hairanlah ramai pengunjung datang ke sini untuk menikmati kehangatan air yang menghangatkan. Salah satu keunikan air panas Ulu Legong ialah ia dibuka 20 jam sehari. Ini bermakna pengunjung boleh berendam bila-bila masa sambil menikmati suasana yang lebih damai dan santai. Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong. Basically kita sebenarnya mula beroperasi tahun 98. Dan sekarang sehingga masa sekarang keistimewaan kita adalah kita mempunyai 8 kolam air panas. Ya, memang air panas yang semula jadilah. Ya, dengan pelbagai suhu. Ya, kita juga ada kolam yang sesuai untuk kanak-kanak dan juga selamatlah untuk kanak-kanak mandi. Dan juga tempat kita ni memang special dengan keistimewaan, maksud saya tu dengan air panas lah yang semula jadi dan mendapat sambutan ramai dan hidup pada waktu malam. Dan juga kita juga dalam proses untuk membangunkan lagi kawasan ni bersempena dengan Tahun Warak Kedah, Experience Kedah 2025 lah. Air panas Ulu Legong bukan sekadar tempat untuk bersantai, tetapi juga warisan alam yang patut dihargai jika anda mencari lokasi untuk berehat sambil menikmati keindahan semula. Jadi, tempat ini adalah pilihan terbaik. Tunggu apa lagi? Jom datang ke sini. Terima kasih kerana bersama saya pada episod kali ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.